Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat nasi minyak lauk ayam kurma. Okey, jom kita tengok caranya. Okay, mula sekali saya nak tunjuk cara kita nak buat nasi minyak yang mudah, yang rikas tapi sedap. Kita panaskan minyak dan kita akan tumiskan serai yang kita ketuk. Daun pandai, lepas tu 4 sekawai. Dalam 4 sekawai tu saya tak ada buah pelaga deh. Jadi 3 sekawai lah. Tapi kalau dia nak sedap, kena ada buah pelaga. Dalam 2-3 biji, barulah dia rasa lebih sedap lagi. Kita tumis sampai dia wangi. Lepas tu kita akan masukkan bawang merah, bawang putih dan halia. Bahan-bahan ni semua kita hiris. Lepas tu kita akan tumis bahan-bahan kita ni biar dia wangi ataupun biar bawang kita tu dia kekuningnya. Dia ataupun dia sedikit garing. Tapi jangan sampai dia hangit. Ni kita tumis lagi dah. Lepas tu ni saya nak tunjuk beras yang akan saya masak lah. Kita guna beras basmati Al-Mahira ni dah. Sebab beras dia ni mudah nak masak. Dia kata tidak cerewet lah beras dia ni dah. Lepas tu kita basuh bersih. Saya guna beras ni lebih kurang 3 cawan beras. 3 cawan beras kita basuh bersih tu. Lepas tu kita akan masuk ke dalam bahan yang dah kita tumis ni. Ni kita nak gaul ke bagi dia sebati lah. Bagi dia sebati semua bahan tu. Dan kita akan masuk ke air. Ni air ni saya masuk ke kiranya agak-agak sahaja deh. Lebih kurang kita masak nasi beras biasa tu. Lepas tu ni saya tambahkan perasa dia lah. Kita letak susu pekat manis. Kalau awak ada susu cair, awak boleh letak susu cair. Tapi kena tambah gula lah kalau kita letak susu cair. Macam saya ni, saya letak susu pekat manis. Jadi saya tak letak dah gula. Sebab susu pekat manis ni dia dah ada rasa manis. Lepas tu saya akan tambahkan juga garam. Garam tu kata biar cukup lah. Biar ada rasa lemuk masing dalam nasi kita tu. Bukan kata makan nasi ni tawar sahaja deh. Ya biar nasi tu sendiri pun rasa sedap dah. Ni saya letak pula air dah. Ni kita akan masak dulu nasi kita ni sampai dia sedikit kering. Ni saya masak nasi ni guna dapur gas biasa. Lepas tu saya tak tutup pun masa tunggu nasi kita ni kering. Bila dia dah hampir kering tu, kita akan kacau sebati lah nasi kita ni. Dan kita akan letak pula pewarna. Bukan tak boleh nak letak awal-awal tadi pewarna kuning. Kalau kita letak awal-awal, nanti beras kita ni semuanya akan jadi warna kuning. Jadi bila dia dah kering tu baru kita letak pewarna dah. Lepas tu kita akan masuklah nasi kita ni sampai dia betul-betul masuk. Ni pewarna dia ni kita akan gaul ke bagi dia sebati. Kita nak warna kuning dengan warna putih tu biar dia nampak sama banyak. Gitu. Sebab tu kita tak letak pewarna awal-awal tadi. Kalau awak tak saya letak pewarna, biar ke putih sahaja pun tak apa. Ni beras saya ni dia nampak macam kurang masak sikit lagi. Jadi kita tambah ke sedikit sahaja air dan kita masak seperti biasa. Guna api yang paling-paling perlahan. Dah. Biar beras kita tu, nasi kita tu dia masak comel. Ni saya nak tunjuk nasi kita ni dia dah masak. Walaupun kita tak ada sukat teh air yang tepat, yang betul. Kalau kita masak kata agak-agak gini pun dah jadi dah nasi kita ni. Ni kita nak tunjuk cara buat ayam masak kurma. Kita kisarkan bawang merah, bawang putih dan halia. Kisar sampai dia halus lah dah. Kita tepi dulu bahan kisar kita akan tumis serai yang kita ketuk dan kita tumis 4 sekawai ni. Lepas tu kita akan masukkan bahan yang dah kita kisar tadi. Bahan kisar kita ni kita akan tumis lah. Tumis sampai dia pecah minyak. Lepas tu bila dah pecah minyak tu kita akan masukkan rempah kurma. Serbuk kurma. Saya guna serbuk kurma adabi. Lepas tu kita akan tumis sampai dia pecah minyak. Rempah kurma kita ni. Bila dia dah pecah minyak, barulah kita masukkan air. Bila kita masukkan air tu, kita gaulkan sebati dah. Biar kata rempah yang kita tumis tu, dia meresap ke dalam air. Dia lagi sedap lah kalau kita buat cara ni. Dan kita akan biarkan sekejap. Barulah kita masukkan santan. Ni saya guna santan segar. Santan cair lah. Saya beli dalam RM3. Lepas tu kita masuk ke secukupnya dah. Banyak mana yang kita nak buat kuah. Biasanya ayam masak kurma ni orang buat sedikit pekat lah. Lepas tu kita masuk ke asam keping. Dan kita akan masak lagi ayam kita ni biar dia separuh empuk. Lepas tu bila dah separuh empuk, saya akan masukkan ubi kentang. Kalau macam awak nak masukkan awal-awal tadi ubi kentang pun boleh. Macam saya ni, saya masuk air dah separuh empuk baru masukkan ubi kentang. Sebabnya saya nak air saya tu dia betul-betul lembut. Lembut sampai tulang.
Lepas tu bila dah hampir empuk belaka tu, kita masuk ke garam secukupnya lah. Lepas tu perasakan juga dengan gula. Biar ada balance rasa, lemak, masin, manis. Cuma saya buat kurma ni, saya sukalah ada sedikit manis berbanding dengan kita masuk gula air. Dia sedap. Masin, manis, tapi jangan terlalu manis. Kalau terlalu manis, memang rasa tidak sedap. Dia jadi, orang kata hilang selera nak makan deh. Ni kita gaul ke sebati dan kata masuk kurma kita ni. Air masuk kurma sudah pun masuk. Jadi saya nak tutup ke api lah deh. Kuah dia ni kalau dia sejuk dia akan sedikit pekat lah. Ni awak boleh nampak kata cair lagi. Tapi bila dia dah sejuk dia akan jadi pekat. Saya buat sedikit berkuah ni sebab saya nak makan dengan nasi minyak. Kalau di Kelantan dulu buat masa di kenduri lah, di tempat kenduri dia akan buat pekat-pekat. Tapi kita nak makan dengan nasi minyak, jadi kita buat sedikit berkuah tapi masih pekat deh. Ni hasil nasi minyak kita. Ni awak boleh buat lah macam cara saya tunjuk ni, resepi yang sangat-sangat mudah, sangat ringkas. Tak perlu banyak bahan tapi masih rasa tu sedap deh. Ni saya nak tunjuk lah keluarga saya kata sikit banyak makan nasi minyak berlauk ke air kurma ni. Harap mana yang dah cuba kalau nak buat untuk makan keluarga bila hari cuti ataupun hari minggu, boleh cuba buat resepi yang ringkas ni deh. InsyaAllah rasa dia tu sedap, keluarga makan pun bertambah-tambah. Resepi ni kalau kita nak buat hari raya pun sangat sesuai deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua. Bismillah. Sedap. Raya kurma. Lembut dah ya. Dah. Boleh ni. Bismillah. Dah. Masya-Allah. Ni apa kalau buat air kurma kah? Sedap. Berasa. Sedap. Memang sedap. Air kurma kena buat pekat-pekat gini kalau jadi. Air lembut. Sambal pun jadi. Betul pun. Memang sedap. Rugi siapa dia tak buat ni. Resepi ringkas gini. Payah nak Jepun. Pakai guna beras basmati pula kan. Jadi alhamdulillah lah. Tak ingat dah lauk. Nak makan lauk pun tak ingat dah. Sebabnya sedap lajuk. Allah. Sedap. Mampu hamba. Hamba jadi. Bodoh. Deku. Nambah pula. Nambah pula. Sedap. Nak habis puyuk nak kau. Kali ke berapa ni? 3. 3 dah. Enggak ni. Modal makan nasi. Tahu habis dah. Nampak deh. Kakak gini. Kakak pernah nambah juga. Enggak. Habisnya. Tambah dapur. Dawar. Tahu mulut nak lagi. Jadi. Salah. Sedap semua ni. Rugi pun tak buat. Sedap. Hati ya. Simple tapi sedap. Kurma ni kena ada rasa kan manis-manis sikit. Manis. Masin manis we cukup. Awak saja tak jadi. Kena dia ada rasa belaka. Masin, manis, lemak-lemak tu. Sambal pun jadi hijau gitu. Sedap sambal.